Okey murid-murid, ada bawa tak barang yang Abang Misi suruh bawa? Ada Abang Misi. Apa dia? Cuba cakap. Gelas, berus gigi dengan ubat gigi. Pandai. Hari ini Abang Misi akan tunjukkan cara gosok gigi yang betul. Okey, mula-mula gosok bahagian atas dulu. Macam ni. Lepas tu bahagian bawah pula. Semua buat. Jangan tengok saja. Buat. Kamu cuba buat. Betul. Kamu. Pandai. Cikgu. Latihan ni untuk murid-murid. Cikgu tak terlibat. Saya bukan cikgu Abang Misi. Habis tu? Saya bapak dia orang. Bapak pergi balik lah bapak. Alah Abang Misi, saya pun nak belajar. Saya gosok gigi sampai berdarah kursi. Hari tu tercabut gigi. Itu yang saya gosok gigi setahun sekali tu. Tengok bibir pun dah tahu. Ini bibir gudang garam. Gudang garam janganlah sebut Abang Misi. Alah bolehlah nak gosok gigi, nak belajar. Bolehlah. Murid-murid, jangan contohi bapak ni. Seorang perokok. Murid-murid yang dah siap tu boleh berkumur sekarang. Abang Misi pakai apa tu? Ubat gigi ke? Taklah. Ni sunscreen daripada Skintific. Abang Misi suka pakai yang ni. Oh, sunscreen. Okey murid-murid, sebelum masuk ke kelas, ingat pesan Abang Misi. Gosok gigi 3 kali sehari. Kecuali bapak ni. Bapak ni kena gosok 10 kali sehari. Akhir sekali murid-murid, jangan lupa solat 5 waktu. Buat apa gigi putih kalau hati hitam? Murid-murid boleh bersurai sekarang.